Pernah tak korang rasa geram sangat bila tengok kawan yang asyik lambat atau ahli keluarga yang suka sangat menyindir? Kita rasa macam nak basuh cukup-cukup supaya mereka berubah. Tapi akhirnya, kita yang sakit hati sendiri. Hakikatnya kita memang tidak boleh mengubah sikap orang lain. Dan itu adalah satu kebenaran yang membebaskan kalau kita faham. Berikut adalah 5 sebab kenapa kita perlu berhenti jadi pegawai tata tertib untuk orang lain. 1. Setiap orang ada remote control sendiri. Kita hanya ada kuasa penuh ke atas diri sendiri. Cuba bayangkan, kita sendiri pun kadang-kadang susah nak ubah tabiat buruk sendiri, macam tidur lewat, apatah lagi nak ubah orang lain yang ada pemikiran dan latar belakang berbeza. Hidayah dan kesedaran itu datang dari dalam diri mereka, bukannya paksaan kita. 2. Menjaga kesihatan mental sendiri. Bila kita sibuk nak ubah orang, kita akan rasa stres, kecewa dan penat. Dengan menerima hakikat bahawa mereka begitu, kita sebenarnya sedang menyelamatkan ketenangan jiwa kita. Kita tak lagi meletakkan kebahagiaan kita di tangan kelakuan orang lain. 3. Fokus kepada respon kita. Walaupun kita tak boleh kawal apa yang orang cakap atau buat, kita ada kuasa 100% untuk kawal cara kita bertindak balas. Kalau orang itu toksik, kita boleh pilih untuk jarakkan diri atau tidak ambil pot. Itu jauh lebih efektif daripada bertekak nak betulkan mereka. 4. Menghargai perbezaan. Dunia ni berwarna-warni sebab manusia tak sama. Kadang-kadang, apa yang kita rasa salah pada sikap mereka, mungkin cuma cara hidup yang berbeza. Belajar untuk accept and move on membuatkan hubungan kita dengan orang sekeliling jadi lebih harmoni tanpa banyak drama. 5. Perubahan sebenar bermula dari teladan. Cara terbaik nak ubah orang bukan dengan membebel, tapi dengan menunjukkan contoh yang baik. Bila mereka tengok kita tenang dan positif, ada kemungkinan mereka sendiri yang akan terinspirasi untuk berubah tanpa perlu kita paksa. Kesimpulannya, berhentilah jadi pencorak hidup orang lain. Sayangi diri sendiri dengan melepaskan jangkaan yang tinggi terhadap perubahan orang. Hidup ni terlalu singkat untuk dihabiskan dengan rasa sakit hati pada benda yang di luar kawalan kita. Fokus pada diri sendiri dan biar dunia berputar dengan caranya yang tersendiri. Jaga ketenangan hati korang dulu sebelum jaga hati orang lain. Kalau korang nak lebih banyak tips tentang gaya hidup tenang dan motivasi diri, pastikan korang dah subscribe channel ni. Tekan butang like juga kalau korang setuju dengan perkongsian tadi.